Alhamdulillah, terima kasih. Kita mulakan lubang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di bila-bila masa saja perlawanan keempat untuk Wira Muda Lion akan bermula. Kali ini perlawanan keempat, Wira Muda Lion akan menentang pasukan Kenari Kid, pasukan daripada Kedah. Kalau untuk pengetahuan anda semua, Kenari Kid ni ada banyak cawangan di kebanyakan daerah di seluruh Kedah. Ada kelab nama Kenari Kid dan mengikut setiap cawangan. Kedudukan masih lagi 0-0 dan sepakan bermula. Daniel tolak kepada Ashraf. Ashraf mencari Hafi mau ke depan, dapat tolak kepada Zidan cuba mencari menggerakkan ke arah Aish pula. Sebelah kanan pasukan Wira Muda Lion. Arman mencari, bagus, Arman mencari Hafi cuba menggelecek. Daniel agak terselindung sedikit di belakang. Sekiranya ada ruang sedikit tadi, Hafi boleh menolak ke Daniel sebab Daniel sudah keseorangan di bahagian kotak penalti pasukan Kenari Kid. Lontaran ke dalam untuk Wira Muda Lion diambil oleh Daniel, membuat satu lontaran hantar kepada Zidan tapi tidak sampai, dapat kepada pemain Kenari Kid. Zidan dapat mengganggu pemain Kenari Kid untuk maju ke depan, dapat kepada pemain Wira Muda Lion. Aish dapat melecek, tidak lepas, dapat kepada Ashraf tolak kepada Hafi mengambil bola. Hafi cuba mencari ruang, cuba membuat satu percubaan. Hafi mencari rakan, tiada rakan di depan, tiada rakan juga di belakang. Lagi sekali dikeluarkan oleh pemain Kenari Kid. Buat masa sekarang 2 minit yang pertama ini, possession ataupun penguasaan lebih dikuasai oleh pasukan Wira Muda Lion, dan saya berharap pasukan Wira Muda Lion akan dapat kekalkan momentum, jangan tergalit ataupun terlalai. Lontaran ke dalam, Daniel mencari Arman, dapat kepada pemain Kenari Kid. Hafi menggunakan body untuk dapatkan bola. Satu lagi, Kalut, pemain Kenari Kid cuba keluarkan bola tapi tidak sampai. Keluar, dapat kepada Ashraf membuat satu percubaan liar, sedangkan Aish ada berada di kanan dan boleh membuat permainan lagi. Sepakan gol untuk pasukan Kenari Kid. Sepakan gol. Nampaknya tiada yang pengambil ataupun kita panggil bola budak Milo, tak ada. Jadi player kena mengambil bola sendiri. Sekarang ni dapat kepada pemain sepakan gol untuk pasukan Kenari Kid. Satu sepakan untuk rakan tapi agak kuat. Bola keluar daripada padang permainan. Dapat kepada lontaran ke dalam untuk pasukan Wira Muda Lion. Hafi tolak kepada Arman cuba membawa bola, menolak kepada Aish cuba mencari rakan di depan. Arman sudah menuju ke arah bola. Arman cuba menggelecek. Arman lepas. Arman lagi. Zidan mengawal bola, hantar kepada Ashraf tolak kepada Aish tolak kepada Arman kembali. Arman menggelecek, Arman cuba mencari ruang. Ashraf tolak ke tengah, tiada rakan di tengah. Nampaknya masih lagi hantaran masih perlu diperkemaskan oleh pasukan Wira Muda Lion. Jika berterusan hantaran yang sia-sia, saya panggil sia-sia kerana tidak dapat kepada rakan, akan merugikan pasukan. Kerana boleh katakan perlawanan ini bermula dengan penguasaan penuh daripada pasukan Wira Muda Lion. Sepakan gol untuk Kenari Kid pastinya akan membuat satu sepakan terus ke atas. Memasuki kawasan Wira Muda Lion, dapat terus kepada Ayub menolak kepada Hafi. Nasib baik Hafi dapat bola balik. Hafi cuba mendapatkan bola keluar. Lontaran ke dalam untuk pasukan Wira Muda Lion. Dapat kepada Aish
Ais membawa ke depan. Ruang yang agak besar. Tiada pressing daripada pasukan lawan. Hantaran ke tengah. Satu rembatan. Hafi bagaimana? Ruang Hafi. Satu rembatan. Oh, agak tidak tepat terus kepada keeper tadi. Pemain Kenari Kid ngawal bola. Hantaran kepada Ais. Depan dia Arman. Satu hantaran depan. Arman berlari. Arman mendapatkan bola. Arman boleh mengantar kepada tapi dia menggelecek perlawanan pada Kenari Kid, terjatuh. Satu hantaran lagi. Dapat kepada Zidan. Zidan menolak kepada Ais tolak kepada Arman cuba memasuki kawasan ke tengah, membuat satu hantaran tapi disekat oleh pertahanan Kenari Kid. Masih lagi tak ada jaringan untuk dihasilkan pada perlawanan ini. Adalah sepakan menjuru yang pertama untuk pasukan Wira Muda Lion. Adakah sepakan percuma ini memberikan hasil kepada pasukan Wira Muda Lion? Kita saksikan. Sepakan daripada Daniel. Dapat kepada Afi tidak dapat. Oh, sayangnya. Tiada sentuhan, keeper tidak dapat mengawal. Ashraf lagi sekali membuat satu percubaan terus kepada keeper. Tak ada pressing daripada pemain Wira Muda Lion. Agak pelik juga. Dan terlepas. Dapat kepada Ais dapat mengawal keadaan. Satu hantaran kepada cuba cari Hafi tapi dapat kepada pertahanan Kenari Kid. Lontaran ke dalam. Dapat kepada Zidan. Agak perlahan permainan Wira Muda Lion pada game keempat ini. Arman, Zidan tolak kepada Daniel lepas lagi. Oh, sayang, tolakan agak laju ke depan. Hafi tolak kepada Zidan ada di tengah. Zidan membuat tolakan kepada Ais cuba membuat satu crossing. Oh, sangkut kepada pertahanan Kenari Kid. Cubaan demi cubaan tetapi tidak menjengah ataupun masuk ke kawasan ataupun ruang goalpost ataupun kotak penalti. Tak ada percubaan satu pun tepat ke arah gol pasukan Kenari Kid. Lontaran ke dalam untuk pasukan Wira Muda. Diambil oleh Ais cuba buat satu lontaran agak jauh. Hantar kepada Arman dapat mengawal. Masih lagi Arman menolak kembali kepada Ais cuba melepasi, dapat kepada Arman sekarang ruang. Dapat disekat oleh Zidan cuba membuat satu percubaan tapi disentuh ataupun disekat oleh pemain Kenari Kid. Ais lepas. Cuba buat satu crossing tapi ditahan oleh pasukan Kenari Kid. Arman mengawal bola menggunakan badan. Lepas Arman membuat satu crossing. Tapi tidak ada apa-apa kesalahan yang dilakukan ke situ. Terus Kenari Kid mengawal bola. Dapat kepada Ashraf mematahkan. Dapat kepada Ais cuba menggelecek, melepasi, membuat satu hantaran ke tengah. Tiada lagi rakan di tengah. Sayangnya seperti macam kaburlah guys. Dapat kepada Ais. Saya terpaksa menjerit sebab diorang main-main. Macam nampak seperti main-main, tak nak mengarahkan ke arah gol. Satu hantaran agak jauh daripada hantaran Zidan, terus jauh daripada Hafi. Adakah Hafi dapat bola kembali? Tolak kepada Hafi. Allahu Akbar. Satu tendangan angin nama dia. Bola keluar, lontaran ke dalam untuk Wira Muda Lion. Adakah cuaca mendung menyebabkan permainan mereka agak kendur sedikit ataupun slow sedikit? Daniel cuba mencari rakan, membuat satu hantaran. Hantaran kepada Ais cuba mencari Arman. Lagi sekali Arman mencari penjuru padang. Arman cuba lecek lepas pada dua orang. Lepas lagi sekali orang yang ketiga.
tidak dapat membuatkan satu sepakan. Dapat kepada Hafi. Adakah Hafi? Hafi buat satu hantaran. Dapat Zidane. Zidane cuma dapat mengawal. Dapat bola kembali kepada Zidane. Dapat kepada Daniel. Daniel. Satu rembatan tapi dihalang oleh pasukan Wira Muda Kenari Kid. Dia clearkan. Nampak macam bersahaja permainan mereka. Seperti macam seperti tidak ada apa-apa. Sedangkan perlawanan masih lagi kedudukan 0-0 lagi. Ayub. Hafi mencari rakan. Daniel ada di tepi. Daniel laju ke depan. Satu crossing ke tengah. Tiada kawan yang menyambut bola tu, ya Allah. Hafi tidak dapat. Adakah menyekat Kenari Kid? Saya sendiri agak clueless dengan permainan mereka kali ini. Banyak lebih ke belakang, saya pun tidak pasti. Peluang untuk Kenari Kid. Satu rembatan dan mendapatkan satu sepakan penjuru untuk Kenari Kid, yang bagi saya rasa ini adalah satu paling jauh setakat ini, dan mendapatkan satu sepakan sudut daripada cubaan daripada pemain Kenari Kid. Sayang sekali, saya masih agak tidak boleh fikir keadaan ataupun dalam keadaan sekarang, sebab momentum permainan berbeza sekali ketika 3 perlawanan sebelum ini. Kali ini mungkin faktor makan menyebabkan ada perubahan. Tandukan daripada Zidane, tandukan clear, tolak kepada pemain Kenari Kid. Kenari Kid tak ada pressing. Satu rembatan cubaan, lagi sekali Zidane menanduk keluar, dapat kepada, sayangnya nasib baik Ayub dapat menangkap bola dengan kemas. Kalau ada muntahan tadi agak bahaya, sebab ada penyerang Kenari Kid berada di depan. Sekarang ni Irfan telah digantikan, dapat kepada Daniel tolak kepada Irfan kembali. Dapat kembali. Sayangnya Zidane. Lagi sekali Zidane tak dapat. Zidane mengacau bola lagi sekali. Zidane membawa bola. Zidane mencari rakan. Membuat satu hantaran kepada Hafi. Hafi masuk ke dalam. Satu hantaran cuba mencari Irfan di depan. Zidane cuba membuat pressing. Daniel mempressing sekali lagi. Diorang nampaknya Kenari Kid cuba bermain selamat nampaknya. Zidane tolak kepada Hafi tolak kepada Irfan, lagi sekali ditanduk untuk pasukan Kenari Kid. Zidane terlepas. Cubaan serangan daripada Kenari Kid. Lepas Kenari Kid membuat satu hantaran yang agak kosong. Zidane dapat mengawal, dapat memotong, tolak kepada hantaran kepada Hafi tidak dapat membanca. Satu permainan daripada Kenari Kid. Kenari Kid dapat menyerap segala tekanan ataupun serangan daripada pihak Wira Muda Lion. Agak bagi saya boleh memberikan pujian kepada mereka. Satu percubaan terus kepada Ayub buat satu sepakan terus ke depan. Arman dimasukkan kembali. Arman lepas. Arman tidak dapat mendapat perhatian daripada pengadil. Hantar kepada Kenari Kid cuba mengatur. Nampaknya Kenari Kid dapat menyerap segala permainan yang dilakukan oleh serangan ataupun dilakukan oleh pasukan Wira Muda Lion, dan sepakan percuma untuk Wira Muda Lion. Saya menjangkakan perlawanan ini sudah menuju ke penamat, hampir menuju ke penamat. Mengharapkan ada satu gol yang dapat dijaringkan, kerana permainan Kenari Kid lebih kemas, dapat mempertahankan gerakan dan asakan daripada pemain Wira Muda Lion. Satu sepakan clear, dapat kepada Hafi kembali. Hafi mencari rakan. Satu tendangan dapat kepada Irfan membuat satu percubaan tepat kepada goalkeeper Kenari Kid. Sayang sekali. Satu tendangan dapat kepada Hafi membuat satu sepakan terus. Sayang, dapat disekat oleh pemain Wira Muda pasukan Kenari Kid. Dapat kepada diorang melakukan serangan. Lepas ke? Tidak.
Hantaran Hafiz tidak kemas, dapat kepada pemain Kenari Kid kembali. Zidane, adakah dapat mengawal? Zidane pressing daripada pasukan Wira Muda Lion. Pemain Kenari Kid cuba menyerapkan tekanan. Hantaran agak lambat. Irfan adakah dapat bola? Irfan tak dapat bola, dapat kepada pemain Kenari Kid. Agak kemas permainan dia orang, lebih bermain simple. Satu hantaran kemas untuk pemain Kenari Kid. Masih jika dibuat satu hantaran bahaya, ada kosong di tengah dan bagus Ayub dapat membaca. Ayub dapat membaca permainan mereka. Alhamdulillah, satu tendangan terus. Arman, adakah ini boleh menghasilkan gol? Agak laju juga pertahanan Kenari Kid. Mereka sebenarnya, saya memberikan pujian dan kredit kepada pasukan Kenari Kid kerana mereka berjaya menyerap setakat ini semua tekanan ataupun serangan daripada pihak Wira Muda Lion. Dan saya sendiri akui pemain Wira Muda Lion agak ada perubahan momentum ataupun pergerakan mereka selepas rehat tadi. Apakah sudah diambil? Tidak gol punya. Sekarang Hafiz, satu rempatan Hafiz. Akhirnya perlawanan berkesudahan dengan seri 0-0. Mereka berjaya mendapatkan satu mata dalam perlawanan ini dan sesungguhnya mereka adalah belajar, sebab saya pun tak tahu kenapa mereka tiba-tiba macam tidak bermain dan tidak berlawan. Ya, itulah Amin pun nampak kan. Jadi tak apa. Jadi masih lagi ada lagi 2 perlawanan. Ini perlawanan yang keempat, 0-0. Jadi ada 2 perlawanan. Saya berharapkan Julatih akan menegur mereka atas permainan ini dan mereka sendiri akan belajar sendiri. Tadi pekan percuma tadi memang sayang sangat-sangat dah. Belum tahu lagi Min. Kedudukan sekarang, kami sekarang duduk dekat tangga kedua, mengumpul 10 mata. Kalau mengikut pada kedudukan sekarang ni lah, yang itu 4 perlawanan, 3 kemenangan dan 1 seri. Kiranya lepas ini ada 2 perlawanan yang agak tough. Doakan je lah. Jadi terima kasih semua kepada siapa-siapa yang hadir. InsyaAllah game kelima akan berlangsung sebentar lagi. InsyaAllah saya akan buat live. Jadi stay tune. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi game yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.